Hai semua, ini ialah website terbaru Malaysia Techlimpics untuk tahun 2026. Jadi sebelum saya tunjuk cara mendaftar, saya tunjuk dulu sedikit penambahan yang ada dekat dalam website ni. Pertama sekali, kalau kita scroll ke bawah, kita akan nampak competition punya list ni. Kita akan nampak tema-tema ni, ada 6 tema, dan di bawah setiap tema ada senarai semua pertandingan yang terdapat pada tahun ni dalam Malaysia Techlimpics. So contoh saya tengok dekat era angkasa, dekat bawah ni dia ada tulis SEMO. So saya boleh klik pada SEMO dan saya akan nampak semua pertandingan di bawah tema ini. Jadi bila saya klik salah satu pertandingan, contoh saya akan pergi dekat cabaran drone adventure, saya boleh tengok description pertandingan tu dan juga akan ada kertas konsep dekat sini yang saya boleh download. Jadi dekat dalam kertas konsep ni dah ada pertandingan ni untuk siapa dan apa yang tugasan bagi pertandingan ni bagi tahun ni lah. Selain daripada tu, dekat competition ni juga ada satu lagi iaitu competition map. Kalau saya klik pada view full map, saya akan boleh nampak semua pertandingan yang ada pada Malaysia Techlimpics pada tahun ni. Dan di sebelah tu dia ada nombor macam ni kan, dia menunjukkan berapa kategori ada di bawah pertandingan ni. Contoh macam cabaran drone adventure ada untuk sekolah rendah, dan di bahagian bawah kanan ni akan ada description ringkas pasal pertandingan tersebut. Contoh kalau saya klik pada cabaran AI Vibe Coding Drone, saya nampak ada kategori sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Dan dekat bawah ni dia ada tulis, contoh macam ditulis dekat sini walk in untuk zone dan juga untuk peringkat akhir. So dekat sini ada sikit description lah. So dekat sini boleh tengok semua jenis pertandingan yang ada dekat sini. Saya pergi balik dekat main page kita. Jadi untuk pendaftaran kita tahun ni kita dah buat lebih mudah. Just klik pada register now butang merah kat sini ni kan. Boleh daftar guna email ataupun boleh terus guna Gmail kita lah, yang mana lebih memudahkan. Jadi saya lebih galakkan untuk guna kita punya Gmail je. Okay, so klik continue with Google ni. Okay, lepas tu boleh pilih lah akaun yang kita ada. Okay, lepas kita dah login dengan akaun, nanti dia akan keluar page macam ni untuk kita set up akaun kita. Jadi bergantung pada kita nak mendaftar sebagai public school ataupun sebagai higher institution, which is untuk college dan untuk university lah, ataupun independent group untuk bebas ataupun sekolah swasta ke, sekolah private ke, ataupun international, which is untuk non-Malaysian. So sekarang ni saya pilih untuk public school dulu. Okay, so saya akan klik pada school. Lepas tu kita akan type nama sekolah. Okay, so dekat sekolah ni tak perlu nak type sekolah menengah ke, SMK ke. Kita boleh terus type nama sekolah tu sendiri untuk cari sekolah tu. Contoh macam saya ambil sekolah Tebuk Banjar, sekolah rendah Tebuk Banjar dekat Teluk Intan dia. So saya tak perlu nak tulis SK ke apa ke, saya terus tulis Tebuk Banjar. Lepas tu saya search lah. Okay, lepas tu dia akan keluar lah. Kadang-kadang kalau nama sekolah tu nama sekolah sama, macam contoh sekolah Taman Tasik ke atau sekolah Batu Tiga ke contohnya kan, mungkin dia ada banyak-banyak keluar. Jadi kena pastikan dia ada kod yang betul lah, kod sekolah yang betul dan lokasi yang betul. Okay, so macam yang ni nama sekolah ni dia unik sikit kod, jadi dia ada satu je. Jadi saya boleh terus klik pada sekolah ni. So lepas saya dah pilih sekolah, kena letak phone number kat sini. Dan kemudian di bahagian ID type ni, untuk peserta international mereka akan guna pasport, tapi kalau yang nama daftar ni orang yang international lah, tapi untuk Malaysian kita boleh guna MyCard je. Okay, so lepas dah letak semua maklumat, boleh klik pada save and continue. Ini ialah ruangan dashboard dia. So dekat ruangan dashboard ni, dekat tengah-tengah ni memang akan nampak kita punya contingent lah. So jadi kalau kita orang yang pertama yang buat contingent ni, kita akan jadi main manager. Dan kalau tengok dekat contingent tu, dekat sebelah kanan kali akan ada statistik untuk berapa bilangan participant yang kita ada, berapa bilangan trainers. Trainers ni ialah cikgu lain yang kita boleh assign pasukan kepada trainers ni, dan berapa banyak pasukan yang kita telah daftarkan. Dekat bawah ni akan ada tulis satu ni, locality not set, di mana dekat sini kita kena setkan locality kita sama ada kita ialah bandar, sub bandar ataupun luar bandar. Ini wajib buat ya. Jadi pastikan bila awal-awal buat akaun tu terus masukkan maklumat ni lah. So macam sekolah ni dia dekat luar bandar, jadi saya akan di luar bandar dan tekan save. Kemudian boleh tengok dekat bahagian profile. Dekat bahagian profile ni ada maklumat kita semua. Pastikan ada nama penuh,
ada kad pengenalan dan nombor telefon. Okey, lepas tu boleh klik pada bahagian contingent, sama macam website tahun lepas. Dekat sini juga kalau nak tukar nama, nak bagi short name ataupun nak tukar logo ke, atau nak upload logo sekolah sendiri, boleh buat dekat sini lah. Kalau tadi tersalah pilih locality pun nak pilih balik, boleh update dekat sini. Lepas tu tekan Save Changes. Baiklah, kali ni kita akan tengok pula cara macam mana nak daftarkan peserta. Pergi pada tab participant. Lepas tu dekat sini kita boleh upload participant satu persatu ataupun kita boleh buat bulk upload. So saya nasihatkan untuk gunakan bulk upload sebab dia senang untuk kita upload seberapa banyak participant pada masa yang sama. So mula-mula pastikan upload template dulu. Template ni dia dalam CSV file. So dekat template tu dia dah ada header, nama, tingkatan, phone number, kaum semua tu. Pastikan isi semua tu. Jangan ubah tajuk header tu. Tajuk header tu biarkan je macam tu. Cuma isikan senarai peserta ikut header tu. Lepas tu kita boleh klik pada bulk upload. Lepas tu dekat tengah-tengah ni dia ada minta letak CSV file. Jadi just ambil lah CSV file tadi yang kita dah simpan. Okay, kena simpan dalam CSV file supaya dia boleh baca senarai peserta yang kita dah listkan tadi. Lepas kita dah pilih kita punya CSV file tadi, semua senarai peserta tu akan keluar dekat sini lah. So tak ada masalah apa-apa. Jadi kita boleh import terus. Kalau ada masalah boleh tengok dekat situ error tu tulis apa. Selalunya kalau dia ada tulis macam minta AI cleankan ke apa ke, boleh je teruskan kalau tak nak edit juga. Okay, so terus pada import as is. Okay, kita dah import. Yang ni kita boleh tekan done je. So bila kita dah import semua senarai peserta tadi, kita akan nampak semua senarai peserta dekat sini. Dan dekat hujung ni ada titik bertindih di mana kita boleh edit dan kita boleh generatekan password untuk mereka. Password ni password untuk student masuk ke microsite kita. So untuk generate password, kena pergi dekat bahagian paling atas yang ada title header ni kan. Ada name, ada age, ada class. Hujung tu ada 3 titik bertindih. So pergi dekat 3 titik bertindih ni, okay, kita boleh generate password dekat sini. So klik pada generate password. Bila pertama kali kita upload tu punya peserta, atau akan boleh klik pada yang ni lah, pilih ni generate for new only. Yang bawah ni generate atau reset all. Misal katalah file CSV yang ada password semua participant ni hilang ataupun tak dapat dikesan lagi, kita boleh generate balik password baru, tapi dia jadi untuk semua orang. Jadi semua orang pun kena tukar password mereka lah. So, kalau kita nak buat bulk, kalau tak nanti kejap lagi saya tunjuk macam mana kalau nak generate password untuk satu-satu peserta sahaja. Okay, so yang ini yang bulk generate punya. So generate for new only dan klik pada generate. Bila kita tekan generate, dia akan keluar macam ni. Dia bagi tahu ni semua password dia. Password ni random. Tak ada orang lain yang ada access pada password ni. Jadi penting untuk kita download CSV file tu, sebab kita memang dah tak akan ada record password ni lagi. Kalau kita terlupa download CSV file ni, kita tak akan dapat balik password yang sama ni. Kita kena generate lagi sekali macam yang saya tunjuk tadi lah. Bila dah download file ni, boleh simpan dan share dengan peserta untuk password mereka masing-masing. Semua orang akan ada password. Contoh macam kat sini, Ahmad Amar ni password dia, Khatib Rao ini password dia kan. Lepas tu bila dah download CSV file ni, boleh tekan dan okay, so semua orang dah ada password. Misal kata ada tambah peserta lain, so contoh kalau kita nak tambah satu-satu peserta, kita boleh klik pada add participant dekat sini. Boleh masukkan lah nama participant dengan detail-detail semua dan add participant. Semua maklumat dekat sini kena ada, wajib ada, terutamanya maklumat pasal bangsa ataupun etnik ni perlu ada ya, baru dia akan save. Bila dah add participant tu, kita boleh pergi pada specific participant tu. Contoh saya ambil yang kat atas ni dan kita boleh generatekan password untuk dia lah. Kalau yang belum ada password tu, kita boleh generate password untuk dia. Contoh yang ini, contoh macam dia terlupa password dia ke, dia hilang ke, ataupun kita sendiri pun tak dapat password dia, kita boleh individually reset password. Okay, jadi kita tak kacau orang lain punya password. Kalau ada ramai, kita boleh pergi balik pada generate password dan generate untuk yang tak ada password saja. Misal kata ada maklumat yang nak tukar ataupun tersalah, boleh juga pergi pada setiap nama participant tu dan klik pada 3 titik dekat kanan ni kan. Lepas tu pergi pada edit. Okay, misal kata salah, mungkin bangsa dia sebenarnya ialah lain-lain kan. Jadi saya pilih lain-lain, tekan save.
changes. Untuk peserta PPKI juga kena toggle, okey, pergi dekat edit dan tolong toggle participant with special need ataupun PPKI ni, okey. Kita kena toggle ni, tekan save changes. Bila kita dah toggle, akan ada keluar ikon PPKI dekat sini lah ya. Dia akan keluar ikon ni. Okey, penting untuk toggle benda ni supaya nanti yang PPKI ni boleh menyertai pertandingan yang khusus untuk mereka. Okey, misal kata dah ada terlalu banyak partisipan, mungkin kita nak check salah satu partisipan je, kita boleh cari menggunakan nama mereka ataupun menggunakan nombor IC mereka dekat bahagian ni lah. Okey, contoh macam saya cari nama Fatimah, tekan enter, so akan keluar lah yang berkaitan tu. Kalau kita dah tak nak, kita kosongkan balik dan tekan enter, dia akan keluar balik list yang sepenuh. Dan dekat sini juga kita boleh filter jenis-jenis partisipan yang kita ada. Jadi contoh macam ni ialah sekolah rendah. Okey, ni senarai dia. Sekolah menengah ataupun kita ada murid dengan AI ataupun peserta yang masih belum ada password lagi. Okey, so kita boleh filter juga. So, dan kalau nak tengok balik semua, tekan je total number peserta dekat sini. Untuk password yang kita dah generate tadi, mereka akan guna dekat microsite kita. Microsite tu ada dekat atas ni yang link biru ni. Tadi mereka dah ada password mereka punya ID dekat dah tulis kat sini menggunakan nombor IC mereka sebagai user ID mereka. So kalau klik pada sini, dia akan terus pergi pada microsite tu. Okey, jadi dekat sini peserta boleh masukkanlah mereka punya kad pengenalan beserta dengan kata laluan yang diberikan tadilah. Okey, so contoh saya pun tak ingat kata laluan, jadi saya reset satu laluan. Oh, kita letak kata laluan dia. Dan IC, okey, tak ada tanda sengkang ke apa. Okey, letak dekat sini. Lepas tu log masuk. Okey, so akan ada detail mereka dekat sini. Lepas tu mereka ada, kalau dah dimasukkan mereka ke dalam mana-mana pasukan, mereka akan nampak pasukan apa yang mereka ada dekat sini. Di bahagian pertandingan ni ada senarai pertandingan yang mana mereka layak untuk sertai. Lepas tu bengkel, mereka pun ada akses pada bengkel, iaitu kami ada bengkel Malaysia Taklimpik sendiri, Team Education. So mereka boleh sertai bengkel. Nak sertai bengkel, dia senang je. Okey, klik pada sertai bengkel ni. Lepas tu nanti dekat dalam bengkel app team tu, nanti saya tunjuk dekat bahagian team punya, dia boleh guna password yang diberi lah. Okey, kalau yang dekat sini individu punya ni, dia masukkan IC dia dengan kata laluan 2 huruf pertama nama dan 6 digit IC pertama. Untuk smart chat ni, dekat sini dia boleh tanya maklumat pasal Taklimpik. Contoh dia nak tanya apa tu, bila tarikh pendaftaran ke, ataupun dia nak tanya pasal pertandingan ke. Okey, kita kembali balik pada website Malaysia Taklimpik tadi. Jadi saya akan tutup microsite ni. Okey, kali ni kita akan tengok pula cara macam mana nak mendaftarkan pasukan untuk ke peringkat negeri. Jadi untuk pendaftaran pasukan ke peringkat negeri, sebelum tu kita tengok pada trainers. Okey, dekat sini kita boleh add cikgu-cikgu lain yang akan membantu kita lah, atau yang akan jadi co-manager bersama kita. Okey, boleh add trainers. Dia akan add satu trainer lah. Okey, saya tak nama saya juga, saya tak ada orang lain dah kan. Okay, so kita dah ada trainer kat sini. Nanti kita bagi tahu dekat dia lah untuk join. Jadi dekat hujung ni sama macam tadi, kita ada untuk edit. Kalau kita nak edit detail trainers tu balik, ataupun kita akan assign team dekat dia dengan button ni. Tapi kita boleh buat dekat lagi satu tempat, di mana dekat bahagian team ni. Okey, dekat tab teams ni kita boleh daftarkan pasukan yang kita nak bawa ke peringkat negeri. Jadi contoh kita akan create team. Kita pilih dulu competition apa kita nak join. Contoh saya nak join drone adventure. Nama team kita buatlah tebuk drone. Okey, nama team, pilihlah nama team yang elok-elok, cantik-cantik. Lepas tu create team. Okey, bila kita create team, kita akan nampak dekat sini dia akan ada numbers. Numbers tu menunjukkan bilangan peserta yang kita boleh letak dalam satu team. So dia bergantung pada pertandingan. Ada pertandingan kita boleh letak sampai 4 orang peserta, dan ada pertandingan kita cuma boleh letak 2 orang peserta. Contoh macam drone ni, kita cuma boleh letak 2 orang. Okey, pada dekat bawah ni, kalau kita nak edit nama team balik, kita boleh edit nama team dekat sini yang ikon pensel ni kan, untuk edit nama team. Kalau kita tekan anak panah arrow ni, okey, tekan arrow ni ke bawah, dia boleh tambah peserta dekat sini. Jadi kita pilihlah, contoh kita add member, saya letak Ahmad Danish ni, okey, dan so kalau kita dah letak 2 peserta, kita akan nampak kat sini dah penuh lah team kita tu dekat sini. Jadi dekat sini kita boleh letak email team
dan juga trainers yang kita nak assign untuk team ni. Email ni kita boleh guna untuk masuk ke app team education nanti, untuk masuk ke bengkel MT. Okay, so saya akan letak email. Email ni kalau boleh untuk setiap team bagi email yang berbeza lah. Jadi semua orang, setiap team ada email masing-masing untuk mereka tengok pada mereka punya tugasan. Okay, so contoh buat masa sekarang saya akan letak je email saya yang tadi, email cikgu lagi satu tu kan. Boleh jadi email cikgu ataupun email student sendiri pun boleh. Janji email tu berbeza dengan email untuk team lain lah. Lepas tu kita akan assign trainers. So saya ada satu trainers je tadi, saya akan assign lah. Itu cara macam mana nak buat team. Sekarang kita tengok pada tabs bengkel MT pula. Dekat tabs ini kita boleh join account. Jadi cikgu sebagai man manager atau siapa-siapa yang jadi man manager, mereka boleh ada account sendiri untuk tengok courses yang ada dekat app team edu. Dan setiap pasukan juga mereka boleh ada account sendiri untuk mereka akses khusus yang mereka telah daftarkan. Kalau kita tengok dekat sini, yang ni untuk man manager lah. Okay, tadi saya manager utama, saya akan create account untuk saya dulu. Just klik pada create account ni. Lepas tu dia akan bagi username dan password. Username dengan password ni sama juga macam tadi, kami tak simpan. Jadi cikgu kena simpan sendiri. Bila dapat ni, sama ada cikgu tangkap gambar ataupun cikgu screenshot ataupun tulislah dekat buku nota supaya tak lupa. Lepas tu kita boleh klik pada sign in to app team edu. So dia akan automatic sign in sepatutnya pada kali pertama. Okay, kalau tak ada logout apa semua, memang dia akan direct sign in. Lepas tu dekat sini kita akan nampak lah courses yang ada. Boleh juga tengok pada browse courses untuk tengok courses yang ada dekat sini. Dekat sini akan nampak semua kursus-kursusnya ada untuk Malaysia Taklimpik. Sama juga dengan team, mereka pun boleh join bengkel dengan ada account mereka sendiri. Atau mereka dah ada email mereka sendiri, mereka just klik pada join bengkel. Sama macam tadi, dia akan bagi username dan password. Jadi kena find username dengan password ni dan nanti akses menggunakan username dan password ni dekat laman app team edu tadi. Itu saja untuk proses pendaftaran bagi Malaysia Taklimpik. Yang pertama sekali, kena pastikan kita update kita punya local sekolah. Lepas tu kita boleh daftar peserta, generate password untuk peserta. Jangan lupa simpan CSV file untuk diorang punya password tu. Kita tambah trainer, buat pasukan dan buat bengkel MT punya registration. Lepas tu dah boleh login ke app team education. Okay, itu saja. Selamat berjaya. Jumpa di Malaysia Taklimpik.